إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kita bukan hanya diberi kehidupan tambahan satu hari untuk hidup, malah kita diberi tambahan tahunan demi tahun, sehinggalah pada hari ini mencapai tambahan umur sampailah kita pada hari yang kedua Muharram 1447 Hijrah. Dalam keadaan yang terkadang terkurang amal, Allah panjang umur kita. Dalam keadaan terkadang terlanggar dosa dan kemaksiatan, Allah panjangkan umur kita. Dalam keadaan yang terkadang kita kurang cari Allah, malah bahasa mudah, kita hanya cari Allah pada saat kita rasa kita perlukan Dia saja. Masa duit tak ada, masa tu cari Tuhan. Masa bergaduh laki bini, masa tu cari. Tapi masa bahagia ni biasanya lah. Manusia dia memang begitu. Disebut dalam Al-Quran, manusia dia memang macam tu. Manusia ni dia, bila dia jadi satu-satu, dia cari Tuhan, elok dah, lepas tu dia lupa. Dia elok dah, dia lupa. Ya, tapi begitulah. Terima kasih banyak kepada Tuan Pengerusi, seluruh AJK Surau Ibn Sina yang sudi menerima persinggahan kedua saya pada bulan ini. Alhamdulillah, semenjak daripada 5-16 tahun lepas, saya memang setiap minggu keempat, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ada di utara. Ya, yang tetap yang semalam Masjid At-Taqwa Taman Brown. Kemudian yang tetap satu lagi esok pagi Masjid Al-Bushra Merbuk. Yang tetap juga esok malam Masjid Al-Ihsan Tongkang Yak seberang Perak Al-Ustaz. Yang tu tetap. Yang lain ni tambahan, dan setiap kali mai dia ada 7 atau 8. InsyaAllah sekali ni sampai hari Isnin, yang terakhir di Kuala Kangsar, Masjid Rizwaniyah di Kuala Kangsar. Alhamdulillah. Minggu depan di Macang, Kelantan. Ya, manusia dia tak boleh berhenti. Ustaz, sibuklah Ustaz. Bagus. Sibuk kena pergi surau, sibuk nak pergi masjid, sibuk jaga bini. Kuat melawan pula tu bini tu. Ya, sibuk jaga anak, tak dengar cakap, sibuk. Bagus, kerana semuanya pahala. Yang takut tu kita ruang banyak sangat rehat. Daripada Ali maju tukang si Kandak Sulaiman, daripada si Kandak Sulaiman tukang pisana. Rehat, banyak sangat masa kita. Banyak sangat. Dan kita sebenarnya dalam keadaan yang terleka dan terlupa, sehinggalah datang pada kita sakratul maut. Ya, insya-Allah tajuk khusus tak ada pada hari ini. Tapi mandangkan kita berada pada waktu yang kita orang Melayu panggil Ma'al Hijrah, orang Melayu panggil Awal Muharram, maka kita sembang yang tu. Sambil-sambil kita bagi peringatan, nak ambil pengajaran. Pertama sekali, kalau kita mengaji di dalam kitab hadis maupun apa-apa, maka tak ada yang dinamakan sambutan awal Muharram, tak ada. Hak tu semua kena terima hakikat. Zaman Nabi tak ada, zaman Khulafa Ar-Rasyidin pun tak ada, zaman 4 imam daripada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i wa Hanbali pun tak ada. Tak ada yang dikatakan sambutan Ma'al Hijrah, itu tak ada. Malah hijrah Nabi dengan Muharram jauh sekali. Sebab Nabi tak berhijrah bulan Muharram. Nabi berhijrah, sebahagian kata Safar, tapi banyak sebut Rabiul Awal. Dia tak ada. Cuma kadang-kadang kita buat nasyid.
Kan ya, 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi dan umat Islam. Bohong. Hang pun nak mohon, clear lah sikit. Tak ada, tu mengarut. Tak kena dengan hadis. Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram. Yang tu satu, yang kita nak faham dulu. Itu nak kita faham. Yang kedua, doa akhir tahun, doa awal tahun yang kita buat, tak salah, dia tak salah. Tapi yang salahnya bila kita berdoa dan mengaitkan dengan Nabi. Hak tu salah. Sesungguhnya, tu kita ni kalau nak bagi orang percaya, kita guna sesungguhnya. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, barang siapa yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun, maka dia akan selamat daripada syaitan sepanjang tahun tersebut. Syaitan berlari-lari sampai terkentuk-kentuk dan terkencing-kencing. Hadis tu bukan kata palsu. Hadis tu mungkar. Hadis tu la aslalahu, tiada asal-usul. Zaman Nabi tahun pun tak ada lagi. Bila masa Nabi baca doa akhir tahun dan awal tahun? Tahun tak ada lagi. Tahun Islam bermula zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pun tak baca doa. Jadi bukanlah salah kalau kita nak baca doa, tapi jangan sabitkan dengan Nabi, dengan perbuatan kita tu. Itu satu. Dan lagi, ini mukadimah tak lagi. Oh ya, mukadimah tak lagi. Itu nak bagi tahu. Kemudian bila sambut saja Muharram, kena ingat, katalah 10 Muharram. 10 Muharram perintah dia untuk puasa. Ni kita ada, puasa ada. Main-main Muharram saja, terus buat mesyuarat. AJK pun kadang-kadang lebih kurang di bawah juga. Terus buat mesyuarat. Bila nak kacau bubuk? Tu. Bila nak kacau bubuk, tak ada dalam agama. Kacau bubuk ni hang boleh kacau sepanjang tahun. Bubuk apa hang nak buat boleh. Masalah kita meletakkan satu benda yang tak ada agama di dalam amalan kita. Main-main kita kacau bubuk. Kacau apa hang kau kencing manis sampai 25. Ya. Tak ada dalam agama. Kita balik kepada ilmu. Kita ni cepat Allah, orang cerdik-cerdik. SPM kita ada ambil diploma, ada ambil degree. Pasal apa agama kita macam belajar tadika? Mechanical engineering awak, hui, masa belajar dapat 4 flat. Pasal apa ilmu agama macam duduk di tadika sampai tua? Kan? Sepatutnya 10 hari bulan, 9 dengan 10 sunnahnya puasa. Nabi kata hadzal dipanggil, inilah bulan yang dipanggil sebagai Syahrullah Al-Muharram. Bulan ini Allah kata bulan dia. Bulan Muharram ni bulan dia. Bukan hadis palsu yang kita selalu dengar masa nak masuk Ramadan tu. Rejab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku, itu palsu. Tapi yang sahihnya Syahrullah Al-Muharram, bulan ini Allah kata ini bulan aku. Maka banyakkan amal. 9 dengan 10 puasa. Kalau tak sempat 10 dengan 11. Kalau tak larat 10 saja. Ustaz kalau tak larat juga, memang teruk. Tu saja hukumnya. Makan sepanjang tahun, nak puasa 1 hari dengan tawaran punya besar yang diberi oleh Allah, tak mau juga. Itu pun tak sah je ni. Belum. Ni nak masuk mukadimah ketiga. Apa mukadimah ketiga? Kadang-kadang kita kesian dengan diri kita muslimin muslimat. Sampai saya tahu ni umur saya 55, Polisi baru 24. Ya, saya umur 55 tahun 1970. Ya, 1970. Kemudian tahun ni umur 55. Bayangkan, kita ni kadang-kadang naik umur, tambah umur, naik umur, tambah umur. Rezeki semua bertambah. Daripada rumah ada sebiji jadi 3 biji. Bini 1 jadi 3 juga bini. Anak sampai 13 orang. Duit ni berlambak-lambak. Sambut ma'al hijrah tiap-tiap tahun. Sambut bulan Islam sampai ketua tak apa. Ya, saja renung benda kecil jangan renung benda besar. Bukan hafal Quran. Dalam Al-Quran yang kita kata ni bulan apa? Bulan Muharram, tahun baru contohnya. Kan? Tapi kita ada bulan Islam tu tak apa-apa.
Saya dah buat kursus bagi orang dewasa lah, khusus pemantapan ibadat. Dan bila kita cek-cek, Masya Allah, tu lemahnya diri kita. Ni kita pencen dah ni umur 78, tapi bulan orang putih kita hafal. Bulan orang putih kita boleh hafal lah. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Sampai mati tak lupa. Bulan Islam sampai mati tak hafal. Sedangkan ada dalam Quran dah bulan Islam tu. Buka surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat yang ke-36. Allah kata, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi ila akhiril ayat. Kata Allah dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12 bulan. Jumlahnya 12 bulan. Maksudnya bulan-bulan dalam Islam ni bukan orang putih yang cipta. Orang putih dia copy and paste. Dia ambil Muharram, dia tukar buh Januari. Kita mengaku Islam di IC ni lupa tu Muharram tu. Itu ya, dia ambil tu, dia tukar, dia ambil tu, tukar, dia ambil. Dan kemudian bulan yang kita duduk ni, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Dan yang tu disebut Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan kita berada pada bulan yang sangat mulia berbanding 12 bulan. Tapi sayang, kita tak ambil benda yang penting. Yang kita ambil, kita sambut mahal hijrah, kita sambut tak sambut ya. Tapi kita tak berlaku islah dan perubahan. Rugi. Kadang-kadang umur 78, cucu tanya, tuan umur berapa tuan? Sihatlah tuan ni. Alhamdulillah umur 78. Tuan, bulan Islam kan mula dengan Muharram tuan kan? Betul. Lepas Muharram tuan, tuan kata lepas Muharram Muhalal. Tu. Dulu kerja dengan Jakim lah, halal haram tu. Apa nak jadi dengan kita? Saya dengan ni sahabat saya Ustaz Arifin, dia jaga jadual saya Penang Utara. Dan semua dengan Kedah. Saya semalam pun pulang juga di di Masjid At-Taqwa Taman Brown. Kenapa? Sebab manusia ni tidur dah 80 tahun dah. Doa tidur tak apa-apa. 80 tahun tidur tak tahu kita buat apa. Sedangkan kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Allah cerita dalam surah Al-Qasas, surah 28 pada ayat 77. Allah cerita clear, kita kena ligan dan lari akhirat, kejar akhirat kita. Dan cuma Allah kata jangan lupa bahagian kamu di dunia. Tapi kita dah cari dunia kita, dan kita biarkan akhirat kita terlupa dan terleka. Sampailah kita meninggal, dan ilmu yang ada dalam hidup kita, walaupun umur kita 70, 80, ilmu pengetahuan tentang Islam, kita macam pelajar tadika. Kadang malu tuan-tuan, saya duduk ceramah dengan Hidayah Center, Perkim, mu'allaf yang memeluk Islam. Mereka punya ilmu lagi tinggi, amal mereka Masya Allah, perjuangan. Jadi kita kena bangun. Itu habis mukadimah. Panjang juga mukadimah dia. Baik, hari ini kita nak melihat bagaimana Allah menyuruh kita berlari untuk akhirat. Allah menyuruh kita bersegera untuk akhirat. Tapi Allah menyuruh kita berjalan dengan tenang di atas muka bumi. Tapi hak duk jadi macam mana? Kita berlari untuk dunia. Pukul 4 pagi bangun dah. Pasal apa? Nak ligat trip, bawa trailer, nak buat OT, nak dapat 5,000, 6,000 sebulan. Dan kita tahu hidup ini di dunia ni. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Dunia ni bukan tempat tinggal. Allah hantar maisat saya, dan kita hanya menunggu tarikh untuk kita mati saja.
Tapi kadang-kadang kita likan dunia tu macam kita bakal tidak pernah bakal akan mati. Tapi kita duk nampak orang lain mati, kita duk rasa tak ada apa-apa. Dia main pula dengan orang Melayu, mimpi patah gigi atas, orang jauh mati. Mimpi patah gigi bawah, orang dekat mati. Dia mana dah pernah mimpi dia mati? Orang semua orang yang mati. Maka yang leka dan lalai siapa? Kita. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak berubah, tak ada siapa akan dapat mengubah kita. Ayat yang pertama kita nak sebut dalam program pagi ini supaya kita dapat peringatan di tahun ini, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133. Nah, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133. Saya kuliah dan ceramah seluruh Al-Maklum sebab kita yang ada ni pun bakal-bakal jenazah. Termasuk saya. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut, semua ikut lah. Jadi kita mengaji perlahan-lahan, kita ambil pedoman dan kita islah diri kita, ubah. Ali Imran surah 3 ayat 133. Allah kata dalam Al-Quran, wasari'u, berlarilah kamu, bersegeralah kamu, jangan tangguh lagi, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada amalan yang kamu bakal beroleh keampunan dari Tuhanmu. Itu poin yang paling besar. Poin yang paling besar, jangan pernah tangguh untuk istighfar dan minta ampun. Jangan pernah tangguh kerana dosa kita besar. Dosa dengan Allah ini, Allah kata sembah aku, jangan syirik. Kita sembah sikit-sikit, syirik pun tambah-tambah juga. Dengan Allah pun kita angkat tangan, dengan bomo pun rajin jumpa. Kita dengan Tok Bomo tu rupa macam sepupu dah, akrab bukan main. Tak maaf, saya selalu tegur orang perempuan. Orang perempuan ni akrab dengan Bomo, rakan karib lah. Jumpa berata-rata. Saya pernah belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus Darussalam. Pernah buat klinik perubatan. Ketika ceramah saya tak berapa banyak dulu, tapi lah berhentilah. Dan pesakit saya semua orang perempuan, hampir 99.9% yang main tu, pada hakikat dia bukan sakit. Sakit lutut salahkan jin. Jin pun serba salah. Apalah salah aku, jin tu. Dia rasa serba salah lah. Mereka sakit lutut, mereka kata kita yang buat kat mereka. Pada hakikatnya hang dah umur 78, geris habis dah. Memang logik lah. Tu kadang orang perempuan kadang-kadang dia main jumpa, dia kata, ustaz minta tolong ustaz. Pasal apa? Tolong main tengok rumah ustaz. Rumah saya keras ustaz. Dah hang buat pakai batu bata dengan simen, memang keras kan. Saya minta maaf tak layak masuk. Sebab benda merapu. Tak apalah ustaz, kalau macam tu ustaz singgah sekali pun jadi lah. Nak buat apa? Tolong buat pagar. Saya kata saya bukan kontraktor. Betul. Tapi lah ni, hak duk bohong kita tu ustaz-ustaz. Hak duk bohong tu ustazah-ustazah. Oi, mereka pula jadi Tok Bomo nang buti nang kui, buti kui. Ada jin, ada jin, ada jin. Kita orang lelaki tak ada langsung jumpa. Sebab kita lagi jin pada jin. Kan? Tu orang perempuan, kalau ada lagi kepercayaan mengarut, tolong tinggalkan. Ustaz, saya jumpa Bomo ustaz. Pasal apa? Kami lelaki bini ni tak berapa nak elok sejak akhir-akhir ni. Awak tak payah jumpa Bomo. Awak baru ni lah tak apa elok. Tok Bomo tu 3 kali dah cerai. Macam mana nak bagi nasihat kat awak? Kita ni kalau nak duit banyak, pergi kerja, doa, main masjid rajin-rajin, InsyaAllah. Tak payah pergi cari Bomo supaya cari harta korun tu. Suruh Tok Bomo menengok. Tok Bomo tu pun sewa rumah 3 bulan dah tak bayar. Kalau dia tahu harta korun tu tang mana, dia ambil dulu lah. Tapi nak buat macam mana? Kita kalau nak kata bodoh pun bodoh juga. Iya, sungguh.
Maka ni cara kita beramal. Allah menyatakan wasari'u, berlari-larilah kamu, berlumba-lumbalah kamu dengan kadar segera. Maksudnya ada ruang saja buat. Ustaz, saya teringin nak sedekah, tapi saya nak tunggu Ramadan. Apa hukumnya? Kalau mati bulan depan, macam mana jawab? Kalau mati, habislah. Habis buat apa? Jangan. Bila rasa nak buat saya, maka buat kebaikan. Bila rasa nak berhenti daripada kejahatan, lolak tu berhenti. Dah Ustaz, saya bukan tak mau berhenti, tapi saya nak berhenti, cuma tunggu pencen. Tiba-tiba Allah pencen ke kita dulu, padan muka kita. Baik. Kat mana yang kita kena kadar bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan yang disediakan oleh Tuhanmu. Dosa yang paling besar sekali adalah dosa syirik. Dosa syirik, kita jangan duk salahkan jin, jangan duk salahkan setan apa semua. Yang salah sebenarnya kita. Yang salah dia. Saya jadi ada pengalaman lama lah juga, 10-12 tahun juga dalam bab perubatan Islam tu. Bukanlah cerdik, tak cerdik pun, tapi sikit-sikit je. Tapi kebanyakan yang mai tu sebenarnya tak ada sakit apa pun lah. Sakit perasaan saja. Kepercayaan mengarut-mengarut. Yang tu je. Ni tak boleh Ustaz, saya pergi hospital tak jumpa, doktor tak jumpa. Saya kata sabar Ustaz. Ada masa ada penyakit tu pipi scan terus jumpa. Ada penyakit tak jumpa, tunggu sampai 17-18 kali MRI, kemudian buat scan, kemudian buat X-ray, last sekali baru jumpa. Maka kenapa jadi macam tu? Sebab tu Allah nakkan kita supaya sebelum berubat dengan manusia, minta dulu dengan Allah Ta'ala. Ni awak pipi terus jumpa doktor macam tu saja, bagilah salam dengan doktor bagi dia elok. Masa nak mula rawatan, bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sama juga kalau kita nak kerja, mula dengan yang tu dulu. Nabi janji dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa-siapa yang memulakan urusan dengan apa-apa urusan kehidupannya dengan ayat tersebut, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, Allah jaga dia tak akan sesat dalam hidup dia. Yang kedua, Allah akan bagi kecukupan apa yang dia rasa kurang dalam hidup dia. Dan yang ketiga, Allah jauhkan dia daripada mara bahaya dan musibah yang dia tak mampu hadapi. Dah, selesai perkara. Jadi, minta ampun dosa kita dengan Allah. Minta ampun dosa kita dengan Nabi. Nabi suruh kita ikut sunnah dia. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, kamu akan dapat kasih sayang Allah. Tapi kita buat bid'ah. Orang Melayu ni kalau dengar bid'ah sikit, dia tak apa seronok. Tapi memang agama mengajar. Siapa yang mengaji agama, dia akan jumpa sunnah, lawannya bid'ah. Nabi suruh buat macam ni. Nabi kata solat subuh ada solat sunat 2 rakaat sebelumnya. Yang buat sampai 6 tu pasal apa? Contoh. Tak. Sebab saya nak tambah lah Ustaz. Nabi buat 2, jadi saya tambah jadi 6. Besar pahala dia. Tak. Amalan, asal amal adalah haram, jangan buat. Melainkan datangnya sumber daripada Nabi tunjuk macam ni, baru kita buat. Sebab tu sebahagian ulama kata, siapa-siapa yang kacau bubuk dan dia kata bubuk ni adalah amalannya Nabi Nuh alaihissalam, jatuh bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Kan ada di dalam sebahagian tulisan, kononnya bubuk Ashura ini adalah sunnah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh dan rakyatnya atau kaumnya itu tersangkut di Bukit Judi, maka mereka pun turun di situ, ada tulis, ini ada ditulis. Kemudian mereka pun sama-sama tawaf di Baitullah. Pada hakikatnya tawaf waktu tu Baitullah pun tak ada lagi. Tanda hati palsu adalah melangkaui sirah, dia bercanggah dengan sirah. Lepas tu diceritakan bahawa Nabi Nuh meraihkan keselamatan buat bubur Ashura, yakni pada 10 Muharram, dengan ada pula siap resepi lagi tu.
tepung gandum dan juga kacang hijau. Ingat ni Chef Wan tak? Agama dah. Dia tak boleh cakap ikut suka hati kita, tak boleh. Agama ambil daripada Al-Quran, agama ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dua. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada Nabi, minta maaf pada mak bapak. Tu orang ketiga. Kadang-kadang kita berubah setelah mak bapak kita mati dah. Tak sempat nak minta ampun. Kita masa muda dulu, masa mak bapak duk marah kat kita dulu, kita tu dia naik umur 30, 40, lebih kurang macam Sarip Dul, Samsing Kampung Dodol. Betul, perangai tu dengan mak bapak ni cukup banyak salah. Tiba-tiba mak bapak mati, kemudian selepas tu baru kita berubah, jenuh nak tanggung. Maka minta ampun. Sebab itu salah satu tanda anak-anak yang jiwa dia tu dekat dengan mak bapak, atau anak tu terkeluar daripada golongan anak-anak yang derhaka, adalah apabila dia mengangkat tangan berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Itu kena sungguh. Jadi kita mengaji yang tu. Dosa lain adalah dosa dengan pasangan hidup banyak. Paling panjang ibadah adalah pernikahan. Solat ibadah sahnya. Dekat takbir, bagi salam, caluk betik, caluk betik. Habis. Haji maksimum 45 hari. Kalau awak ada duit sikit, 12 hari je, 180,000. Tu pun sangkut. Kan? Sangkut. Pergi lorong tikui pun tangkap. Dengannya, ya, sangkut. Jadi pilih dengan cara yang betul. Apa saja ni, kalau kita cek balik Allah, pasangan kita, yang ini ibadah yang paling panjang dalam hidup kita. Zakat, uluk tangan, habis, selesai gitu lah. Pasangan kita, daripada kita akad nikah sampai kita mati. Kadang menikah tu sampai 40 tahun, 50 tahun. Dosa paling banyak tu dengan pasangan. Pahala banyak pun dengan mereka tak. Kalaulah kita jadi suami yang kurang bertanggungjawab, maka hukumnya wajib minta maaf. Sayang, minta ampun, minta maaf banyak-banyak lah. Abang ni bukan malaikat, abang pun tak apa sempurna. Dah, selesai. Cukup. Panggil dia elok, sayang, gitu. Ini panggil mak ha. Mak ha. Apa ni? Ya, sungguh. Jangan panggil saya kat bini orang. Bini kita lah. Orang perempuan pun macam tu juga. Orang perempuan lagi ujian. Ujian dia melawan kuat dengan lelaki dia. Dah lah dapat sampai 30,000 serba satu saya nak nikah. Start terima hantaran tu, melawan sampai lelaki mati. Ya. Lepas lelaki mati, makan gigi retak lelaki tu. Lepas tu menikah pula dengan Fatah Amin pula lepas tu. Contoh macam tu. Ya, sungguh Allah Rabbi. Salah nak, banyak dosa, banyak salah. Jadi kalau manusia tak minta ampun, dia tu sombong. Kita nak masuk syurga bukan kerana solat kita. Solat ni tugasan seorang hamba kepada Tuhannya. Bila Allah kata aqimis solat, dah solat dah, itu tugasan. Tapi yang nak bagi syurga atau nak biarkan kita lalai adalah itu Allah Ta'ala punya urusan. Biar, okey. Jadi itu minta ampun. Jadi tahun ni kita nak start macam mana? Memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Itu ulang. Lagi bagus kalau kita rasa kita ada dosa besar yang tak selesai. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku bertaubat padamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada tu imam baca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz yang betul bukan hayyul qayyum. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Tuan-tuan akan jumpa Imam Nawawi meletakkan satu hadis
lafaz istighfar yang panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul qayyum tu sebahagian daripada perenggan ayatul kursi. Kadang orang baca macam tu, kita mengaji tak mau, ikut orang. Ustaz, semua orang baca, ya ikut buat apa? Kan ni, kita lah ni kitab tak payah belilah sebenarnya kalau nak mengaji. Ni handphone ni, buka, ada satu ulama besar dalam ni, Al-Ulamatul Google. Betul, tekan kat situ. Istighfar yang sahih, dia keluar boom 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 semua. Saja tak mau ya. Ni kita tak ada kerja tu. Macam ni je. Tolak habis 1 jam umur, dah lah umur tinggal seminggu ya. Tolak lagi, ya Allah. Kesian dengan diri kita. Minta ampun pada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan istighfar. Okey. Yang seterusnya, itu perjuangan pertama. Dan minta ampun tu jangan tangguh. Wasari'u, berlari-lari. Ya, apalagi berlumba-lumba. Jangan tangguh. Dan seterusnya, okey, satu lagi saya teringat. Ada seorang makcik. Makcik ni dia kata, Ustaz, saya nak tanya solat taubat. Pakcik tak tanya langsung sebab tak erti langsung nak taubat. Makcik. Bagus orang buat ni. Makcik ni dia kata, Ustaz, waktu bila paling baik buat solat taubat? Saya tanya balik dengan makcik tu, makcik buat bila? Makcik buat pukul 4 pagi. Adakah waktu tu sesuai? Saya kata tak sesuai. Pasal apa Ustaz? Sebab kalau makcik buat dosa pukul 8 pagi, nak tunggu pukul 4 pagi, mati maghrib, macam mana gaya? Nampak tak kita tak faham maknanya? Hang buat dosa pukul 8 pagi, pukul 8.30 pergi ambil wuduk, masa tu solat taubat. Tapi tak, kita tunggu dulu. Pergi. Iya, mudah aja. Cara memahami agama. Agama ni, inna dina yusrun. Pada agama itu mudah. Ad-dinun nasiha. Agama itu bagi nasihat kepada kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, dia tak akan jadi masalah apa. Okey? Baik. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan jangan tangguh, bersegeralah kamu beramal untuk tawaran syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, puan-puan, saat-saat kita renung sana, kita bangkit tidur. Kemudian kita ambil wuduk lah katakan. Lepas ambil wuduk, kemudian kita baca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, Allah buka 8 pintu syurga pada orang yang ambil wuduk dan kemudian berdoa sedemikian. Masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Tapi kita tak ambil tahu langsung, tak nak baca doa wuduk tu sampai ketua. Lepas wuduk tu jalan. Sedangkan nampak tak, Allah menyediakan jalan ke syurga ni. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Syurga pada kamu tu, dia kata seluas langit dan bumi. Dengan apa kaedah di awal pagi? Dengan hanya ambil wuduk dan kemudian baca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau siapa rajin, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat Imam Tirmizi. Jangan sambung wa ja'alni min ibadika salihin. Tak ada lah hadis sahih. Tak ada. Ni kita pulun semua ikut suka saja. Saya cukup takut duduk di meja penceramah, takut menyampaikan benda-benda yang tak elok. Dan esok saya nombor 1 nak ditanya. Sebelum main di hotel semalam, saya cek dah ayat Quran, betul ke tidak, apa ke tidak. Saya cek dah. Tu hotel Coram View, baik baru. Tidur sana semalam. Malam ni pun tidur sana juga. Adalah dia kena pindah tempat lah. Maklum manusia sedemikian.
kita kena check. Kita lah ni, kalau hang pandai mengaji, jalan raya ni dia boleh baca berapa lapis, pergi mengaji habis sampai ratus ribu. Takkan bab agama kita biarkan diri kita bodoh. Sedangkan mengaji agama ni kita tu tengah mengaji agama ni, dalam hadis kata Allah besarkan dan mudahkan jalannya ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan mengaji mekanikal, bukan. Tu hang boleh mengaji segala macam bab di dunia ni, sampailah PhD. Tiba-tiba doa tidur tak hafal, agak-agak macam mana nak jawab dengan Tuhan. Saja kita renung renung sikit-sikit. Nah, cari itu nombor satu. Nampak tak tawaran Allah? Bangkit tidur adalah tawaran pergi syurga. Tapi kita tak mau baca doa. AJK surau dan masjid, tempat wuduk, doa besar-besar, awak dapat pahala. Setiap orang yang baca, awak dapat pahala. Jenuh. Orang yang hafal hasil daripada banner yang awak buat, awak dapat pahala. Itu nikmat. Saya keluar daripada hotel tadi lebih kurang 5.20. Tiba-tiba dengar azan daripada masjid Ibnu Umar. Ibnu Umar kan masjid tu kan? Bayang Baru. Dekat sangat nama. Oh, rasa Allah seronoknya. Pasal apa? Sebab masjid itu mempertahankan sunnah Nabi, azan 2 kali. Surau kita buat apa? Buat cerai. Betul, cerai. Kan, selagi kita JK buat sunnah. Sebab tu kita kalau duk sambut, kita kena ada islah dan perubahan. Sunnah Nabi azan subuh 2 kali. 1 kali lah kita ni pakat-pakat pergi haji, pergi umrah dah. Tahu lah. Baca hadis 1 jam atau setengah jam sebelum maka azan 1 kali. Tukang azannya namanya Abu Mahdhurah, tukang azan Nabi. Sat lagi masuk dia 5.54, maka Bilal bin Rabah akan azan. Azan pertama dia tak sebut as-salatu khairun minan naum. Azan Bilal baru sebut as-salatu khairun minan naum. Adalah perbahasan dia tu, ada yang sebut juga. Tapi nak bagi tahu bahawa salah satu daripada sunnah yang ditinggalkan semakin terbenam di atas muka bumi Tuhan adalah azan 2 kali. Rupa-rupanya AJK masjid pun tak tahu. Ya kau Ustaz? Loh, macam mana jadi AJK? Kena mengaji. Rasa macam ya Allah seronoknya dari jantung hati tu dengar mereka azan. Pukul 5.20 saya keluar daripada hotel tadi. Allah, rupa-rupanya di antara ribuan manusia ada lagi manusia yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat sunnah Nabi ni, yuhibbukumullah, dia dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Baik, habis ayat tu baca doa lepas wudu, syurga. Kemudian ada lagi tawaran kat kita. Pagi-pagi Allah tawarkan kat kita pasal apa? Solat sunat qabliyah subuh ni. Solat sunat subuh tadi, Nabi kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sombongnya kita tak mau buat, bongkaknya kita tak mau buat, takaburnya kita tak mau buat, lagi teruk pula sampai tua tak mau buat. Kalau muda tak mau buat boleh tahan, sampai tua tak nampak, tak rasa langsung tawaran daripada Allah. Yang kita duk berebut tawaran daripada manusia. Tiba-tiba Giant offer 70%. Kita hak gaut rupi beratok. Allah tawar ni bukan susah pun. 2 rakaatnya bukan Allah suruh buat 22 rakaat. 2 rakaatnya siapa-siapa yang jaga 2 rakaat solat sunat subuh, maka baginya khairum, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Kalau tak buat, bodoh kita. Sungguh. Sebab tu kadang-kadang kita nampak macam cerdik, tapi rupanya bodoh. Hak dalam Facebook lagi teruk. Kadang-kadang video kami macam ni, ada orang potong-potong macam ni, dia potong-potong sikit lah, nak bagi mudah orang faham. Orang hak tak berkenan tu, bila dia dengar, dia komen bawah tu, boom. Komen tu
Macam dia ketua mufti, padahal dia SRP pun fail. Ya, komen bom, cakap di luar daripada kemampuan. Kita tengok profil dia, nampak muka cerdik. Rupanya bila dia tulis, bodoh rupanya. Jangan bercakap di luar daripada kemampuan. Yang disuruh adalah berlumba-lumba buat kebaikan. Hak tu cari. Mai ke masjid, solat sunat subuh 2 rakaat. Orang perempuan kalau awak tak main masjid, sama. Ustaz, saya tiba-tiba pocon 8.45 baru jaga pagi. Laki pergi masjid, laki pula pergi masjid dengar kuliah. Lepas dengar kuliah pula nasi lemak sotong kembang. Jadi lambatlah balik. Bini tu tertidur malam, buat kerja lambat lah, itu dia apa, tidur 8.45 baru jaga. Macam mana Ustaz? Saya tanya, akak jaga ni sekali-sekali kan tiap hari macam ni? Dah lah sekali ni ya Ustaz. Tak apa, tak berdosa pun. Yang dia tak berdosa kenapa? Dia bangkit-bangkit, gosok gigi, pergi ambil wudu, solat sunat subuh 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat tanpa menyebut qadaan. Kerana waktu tidur dia tidak ada hukum atas dia. Dah jaga tu Nabi kata solatlah kamu ketika kamu ingat. Sudah, selesai. Bukan. Ni yang jadi masalah ni, kita pergi masjid, ada ruang buat solat sunat subuh, tapi tak mau, nyembang tak habis-habis. Iya sungguh, tepi kereta sembang, mai ada kerusi lagi lama sembang, sagi makan sembang, bungkui lagi sembang. Allahu Akbar. Nah, kita ngaji lagi. Jadi cari ruang nak pergi ke syurga Allah. Orang perempuan ada 4 perkara. Orang perempuan dalam riwayat Imam Muslim, pertama, jaga solat fardu. Kedua, jaga puasa Ramadan. Ketiga, jaga maruah dan aurat diri. Keempat, taat pada suami. Nabi kata apa? Allah buka 8 pintu syurga. Nampak? Jadi syurga orang perempuan ada 4 pintu dia ni. Ada 4 ruang ni dengan 8 pintu. Jaga solat fardu bagi elok. Solat sunat kalau tak sempat tak apa. Hang basuh pinggang, perang pecah, beli baru. Contoh. Kemudian puasa Ramadan, hang tak ada puasa sunat tak apa, menyapu sampah, patah 12 kali setahun penyapu tu. Nyapu sungguh lah dia. Dan ya tak apa. Yang ketiga, jaga maruah diri. Orang perempuan jangan expose sangat. Zaman ni hak paling ambil gambar banyak orang perempuan. Muka bukan lawa pun duk macam tu. Muka dia ambil gambar macam mana pun tak ada buah filter je. Orang perempuan kurangkan ambil gambar. Ni kita ni hak lelaki ni ambil gambar banyak, tak apa orang pun tak mau tengok. Ya sungguh. Ambil pik. Orang perempuan tak boleh. Tak boleh sebab jahatnya mata tu. Kita tengok mata ni dia jahat. Tengok bini kita meleleh yang mata. Tengok bini orang meleleh yang dia. Orang tua-tua kata lah. Jahat mata tu. Hawa nafsu main duk kacau kita. So orang perempuan jangan suka ambil gambar kiri kanan, ambil gambar. Kalaupun ambil simpan bagi elok, jangan expose. Facebook perang gambar dia saya. Facebook dia ada 2,000 orang friend list. Laki dia Facebook ada 12 orang yang JK surau. Tu cukup lah, tak payah buat apa-apa. Ya, ini seorang perempuan jaga maruah. Orang perempuan bila bercakap dengan orang lelaki yang ajnabi, bukan mahram dia, cakap dalam suara dan volume ataupun rhythm yang tegas. Kalau nak tegur Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Oh gitu. Jangan Assalamualaikum Ustaz. Dengan pengurusi lembut. Kan? Apa khabar pengurusi? Pakai mat arid li sukun. Tapi dengan laki cakap pakai qalqalah, bang, haqqa, baqa, iya semua. Dengan bos dia punya lembut, tapi dengan laki dia nampak je kasar. Nampak je kasar. Boleh hayati lah. Boleh fikir, apa salah aku jadi macam tu? Kita pula yang lelaki, kalau duduk di pejabat, dengan kawan perempuan kita di pejabat, boleh jadi kaunselor kita.
Sesungguhnya kan? Bagi nasihat. Kalau dengan bini kasar, dia marah-marah dengan bini, pakak ke telinga, marah-marah, tak boleh sebenarnya. Kalau kita duduk lah, lupa itu nikmat Tuhan untuk bawa kita ke dalam syurga. Perempuan 4 tadi, jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah diri, dan yang keempat, taat pada suami. Puan-puan, selagi ada suami, maka ketahuilah syurga perempuan ada kat situ. Buat je baik dengan dia. Bang, I love you. Bang, mujhe tumse muhabbat. Pyar karte hain. Kalau rasa tu tak cukup, bang, आके खुली हुआ हो बन, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है. Tu kalau hak lama, geng-geng lama tu kan, yang macam kita purba dah ni, dah nikah lama, yang kita warga-warga purba tu kalau jumpa kan ya, kita tu wada karo nahi choro gitu merasa jahat tum ho waha me bhi ho. Tu daripada taman bunga mana pergi sampai Batu Keringgi, sepanjang jalan tu lari. Dengan bini kita, dengan pasangan kita, buat baik, itu syurga kita. Tak tahu kena apa kena dengan otak kepala kita. Dengan pasangan yang duk belah kita, hak itulah yang paling kuat kita lawan. Dengan kawan ni tambah orang perempuan, rombongan dia kerja dia. Lepas bah. Ya, sekolah tahfiz saya tu, rajin orang main. Alhamdulillah. Semua bila turun-turun, kita duduk tunggu depan bah, turun. Semua perempuan, seorang dia jantan, driver. Ya. Tak apa, proceed, buatlah wahai orang perempuan. Buat tak apa. Cuma syurga awak paling besar adalah suami. Ketua Muslimat, mana satu ketua Muslimat? Ada ketua Muslimat. Ketua Muslimat yang buat rombongan tu, dekat poster rombongan bagi tahu perempuan, kita ada cadangan pergi ziarah Madat dengan Al-Bushra. Patu terus pi wang telian. Contoh lah. Orang perempuan kan nak shopping tu kan ya. Terus pi gini ya. Patu balik kita singgah makan laksa belut. Tu contoh kan. Tapi siapa-siapa tulis nama dekat bawah poster tu, Ketua Muslimat, buh besar-besar warna merah, sila dapatkan izin suami masing-masing terlebih dahulu. Highlight, ini kewajipan besar. Rupanya Ketua Muslimat pun tak minta kat lelaki dia, patut tak tulis. Dia tahu-tahu dia bagi tahu kata kami ada rancangan. Tanya dah, tapi dia terus bagi tahu saja. Tak boleh. Maka itu jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. 7 suku. Sikit lagi. Boleh sambung sikit lagi. Okey? Baik. Tetapi ini dalam bab akhirat dalam bab akhirat. Tapi kalau bab dunia kita boleh rujuk dalam surah Al-Mulk. Yang tadi Allah kata berlari-larilah kamu untuk akhiratmu. Tapi kalau bab dunia, Al-Mulk surah 67 pada ayat 15. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat 15. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, yakni dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu dan memudahkan untuk kamu. Bukan bumi ini mudah. Awak berdiri ada graviti, dia tak terapung macam di bulan. Muka bumi ini mudah. Pi nak beli mangga saja, dia ada 30-40 jenis buah mangga. Dan nombor 1 dah tentu haluman lain lah. Tu kan ya? Betul. Dia ada mangga telur, dia ada mangga apple, dia ada segala macam. Lah ni pula patih fruit. Bukan ya, patih fruit. Segala macam buah daripada segala macam.
Pi nak makan. Saya baru ni minggu lepas saya pergi Melaka, 3 hari di Melaka. Ada orang belanja Musang King Po. Kan ya? Kenciman ni 17 naik. Ya sungguh Musang King. Jadi atas muka bumi Allah semua jadi elok. Ketika awak ada seorang diri, Allah bagi mak bapa, Allah bagi anak-anak, Allah bagi pasangan hidup sebagai peneman dan pelengkap kehidupan. Elok. Awak bagi tempat kerja lagi, dapat semua. Pokok-pokok semua ada, ayam, ada cahaya, segala macam. Allah kata, dalula famshu fi manakibiha. Dengar elok nak? Dalam dunia ini berjalanlah kamu di atasnya. Allah tak kata berlarilah kamu di atas. Untuk cari dunia tak payah pulun setengah mati. Sampai waktu solat tak ada ni. Kerja. Solat zuhur, bagi salam zuhur, azan asar. Hang ingat solat ni macam follow me, 7 dalam 1. Cari Allah ni masa bankrupt saja. Semalam saya sebut juga di Masjid At-Taqwa, Taman Berang. Pasal apa? Kita cari Allah Ta'ala ni solat duha masa duit tak ada saja. Masa buka warung, buka restoran, mana ada cari Allah? Doa pun tidak, sedekah pun tidak. Udah tak laku dah, baru panggil budak tahfiz yang baca Yasin. Tu pun okey tak baca. Dia panggil budak tahfiz baca. Masa tu lah buat semayang hajat. Buat ustaz, minta tolonglah ustaz. Ini pengalaman kami lah. Ada, saya pelajar tak ramai sekolah tahfiz saya. Pelajar puteri ada 20 orang, pelajar putera ada 20, lebih 26 orang. Ada pertambahan. So 46 orang ni mereka duduk di asrama. Ada 177 orang anak murid yang berulang alik. Ada 15 orang staf di Prima Beruntung, Bukit Beruntung. Saya buka tahfiz ni semenjak 11 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Dan kami ni selalulah orang mai kita ustaz nak jemput ustaz dengan anak murid mai rumah. Pasal apa? Nak buat sikit rumah ke? Tak, bukan kita. Di kedai. Apa pasal apa? Tak tahu lah ustaz. Meniaga ni kan tak berapa jalan. Masa dia ada duit, dia bukan singgah tahfiz. Tu masa dia tak ada boleh singgah. Jadi dia cari tu atas kepentingan. Tapi tak apalah, kita tetamu kita terima. Nak buat apa kita dah ustaz macam ni. Saya tak tahulah 3-4 bulan ni. Dia jadi tak apa elok, tapi 3 tahun ni agak elok. 3-4 bulan ni lah. Lepas tu cari. Dia kata ustaz minta tolong bawa anak-anak pergi baca Yasin lebih kurang. Kita buat waktu duha, solat duha. Nak minta rezeki sikit lah. Nanti kita jamulah sikit anak-anak. Dia pula peniaga sate. Saya kata lega, kok anak-anak boleh makan sate. Ya kan kita. Tapi lah saya masa tu ada di Kelantan. Ya, saya di Wakaf Bata. Di Kelantan. Anak-anak ni pergilah dengan guru-guru. Kemudian saya balik ke Kelantan, saya tanya dia, "Hampa okey makan sate?" "Sate apa ustaz? Bihun tercekik-cekik." Hang sendiri kedekut dengan orang. Memang rezeki hang susah lah. Patut hang bagilah sate yang hang nak jual tu. Ni bagi bihun. Bihun pula tu fish cake tak ada, fish ball tak ada. Iya, kadang kita ni berkira. Maka kalau berkira, kalau rezeki pun berkira dengan kita, hang kena salah orang. Jangan. Solat duha tu, kalau boleh lah Nabi buat 8 rakaat. Dia tu kalau boleh nak suruh kami ni buat 28 rakaat. Masa tu duit tak ada sangat dah. Esok lah kalau ada duit 2 rakaat dah buat. Tu sifat manusia. Jadi Allah kata famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, atau berjalanlah kamu di seluruh pelosok dunia. Wa kulu min rizqi, makanlah rezeki tu. Makan. Tapi Allah tak suruh berlarilah kamu ke seluruh dunia macam lari dalam akhirat. Tak. Allah kata berjalanlah, bermaksud ambil apa yang perlu saja di dunia, jangan ambil apa yang mahu. Saya selalu bagi contoh macam ni tuan-tuan. Saya satu Malaysia pusing.
Hari Jumaat, Sabtu, Ahad sampai Isnin. Hari-hari lain kuliah saya di Selangor, Putrajaya, KL, saya berjaya. Hari Jumaat sampai hari Isnin berada di luar Melaka, apa rata-rata lah Hafiz. Ya, jadi nak bagi tahu kepada kita semua, saya dengan isteri saya, kami bawa kereta keluar tu, maka ketika itu kami digelar sebagai musafir. Musafir. Saya daripada Selangor mai sini, saya boleh buat jamak dan qasar. Okay, jadi namanya musafir. Musafir tu, saya mai daripada rumah saya di Bukit Beruntung. Saya duduk Bukit Beruntung 26 tahun dah. Alhamdulillah, duduk Bukit Beruntung ni tak pernah rugi. Tak pernah rugi, untung semua. Ketika mai di sini, dalam kereta saya sangkut baju yang saya rasa nak pakai sajalah. Pasal apa tak bawa semua? Sebab saya mai sat, lepas tu nak patah balik. Kan? Saya mai sini, sabun saya tak payah bawa. Hotel ada sabun lah. Kecuali orang perempuan lah, mereka kena bawa. Mereka pakai Fair and Lovely. Tu kan? Ya, so tuala tak payah bawa. Hotel punya tuala lagi cantik. Tak ada masalah apa dah. Adakah ketika saya mai di utara untuk ceramah ni, saya bawa ke tidak tilam saya Dreamland, Dunlopillo, Vono, Maya Karin? Tak bawa. Sebab saya tahu saya mai ni, lepas tu nak patah balik. Saya mai sini, saya tak bawa mesin basuh, peti air, saya tak bawa. Macam itulah kita mai ke dunia. Kita mai ni sat saja, singgah saja, bukan duduk di sini. Lepas tu nak patah balik. Yang cari berlambak-lambak, memberatkan diri pasal apa? Sampai tak sempat dengan Tuhan. Di dunia ni kalimah mudah dia, datang dan menikmati duniamu, bukan datang untuk cuba memiliki duniamu. Tak payah memiliki, tapi sekedar menikmati aja. Ada tak tubuh badan yang sihat? Nikmatkan di dunia dia dengan elok. Ada tak isteri? Jaga dia dengan elok. Ada tak reta? Ada. Reta ni lagi dahsyat. Simpan-simpan buah nama kita sajalah. Bila berubah 3-4 hari lepas mati, tukar nama terus. Tukar nama terus. Awak cari berpuluh tahun. Maka ketahuilah, dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Maka dunia ni ambil apa yang perlu. Minggu lepas saya ada program Tanyalah Ustaz, live 6.50 sampai 8.30 dengan Da'i Azrin. Cerita antara keperluan dan kemahuan. Kalau ikut kita lah tuan-tuan, doa kita tak macam Nabi. Kita punya doa ni dahsyat. Ya Allah ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah tu. Pada hakikat berat dah 80 dah, melantak macam-macam dah. Ya Allah ya Tuhanku, rumahku kecil, besarkanlah. Ya Allah ya Tuhanku, hartaku sikit, banyakkanlah. Lagi dahsyat. Ya Allah ya Tuhanku, biniku 1, 4-kanlah. Tak padan dengan gaul nak menikah 4. Ya, hak dunia ni dia pulun lah. Hak Tuhan ni bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus buat keluar cek ni, zoom, istighfar tak lagi. Jahanamnya manusia. Maka sebab itu jomlah kita berebut untuk akhirat, tapi di atas dunia berjalan. Ada ambil, jangan langgak. Kalau haram jangan ambil. Kan kita ada rezeki, share dengan isteri kita. Sebab esok mereka akan jadi saksi untuk kita masuk syurga. Kita orang lelaki pahala besar. Kerja ni daripada umur 21 sampai 71. Kerja. Bini pula last sekali dah bawa motor, pening, gedebu. Bini kata berhenti je lah. Kalau ikut bini tak boleh berhenti. Kalau awak berhenti nak makan apa contohnya gitu kan, maka pahala besar. Kita beli rumah, siapa yang duduk paling banyak sekali? Mereka. Kita pergi kerja, pahala banyak. Siapa paling duduk? Anak-anak lah.
Pahala banyak. Kita bagi duit dekat mereka, siapa yang paling banyak beli baju? Mereka lah. Raya puasa 4 pasang, raya haji 2 pasang. Tu kan. Kita selipar lagi tak hilang di masjid. Tak beli tak. Tu ya. Kadang-kadang kesian tengok orang tua tu bawa motor C70. Tu Honda 70. Sekali rembah apa kita bagi tu? Engko. Pam dia bagi betik orang tua tu. Kan kesian. Bini duit banyak beli jongkong mah. Hang jual jongkong mah tu, tukarlah laki punya motor. Kesian orang tua tu. Pergi beli wai suku ke. Ya sungguh. Ini kita tak nampak kebaikan walaupun kebaikan banyak. Nah, Allah kata fanshu fi manakibiha, berjalanlah kamu dengan tenang di atas muka bumi Allah. Wa kulu min rizqi, makanlah rezeki dia. Makan jangan melampau. Ila dimakan bayar 2 kilometer beratur. Semata-mata nak makan kek tapak kuda. Kuda pun pening. Ya. Bukan ada punca. Kita duk tengok mereka beli ayam yang beratuk-beratuk. Saya tengok-tengok, ini bukan takat potong kaki ni, potong kepala tu. Makanan yang makin merosakkan. Lah ni tuan-tuan tengok, kita pergi kenduri kahwin, buffet style. Dulu kita duduk atas balai, satu hidangan 4 orang. Kita lauk pula tak banyak, serba salah orang nak ambil kuah. Ambil kuah. Atau ambil lauk bagi kat kawan, padahal kita nak. Tapi dia ajak diri kita. Dia ajak. Nak tambah pun serba salah, sekali lagi lah balik ikut. Tu. Tapi tak lah buffet. Buffet ni dia buka pandangan mata. Pergi pegang nasi ni. Tengok. Pui. Mata kita, mata keranjang. No. Lupa. Pagi tadi cek kencing manis 21. Ni, angkat. Lupa. Dia pakai gigi palsu. Kalau ikut tak layak lah. Kalau ikut tak layak. Tapi mata ni cedok. Sahabat-sahabat kami yang buat catering ni, dia kata separuh dalam tong sampah. Separuh tong sampah. Ya. Buang gitu je. Hak tu nombor 1. Mai nombor 2 pula. Tok Arab mai duk bohong kita di sini. Nasi Arab. Restoran dia nama Hadramaut. Hang tak perasan kalau dia panggil apa? Mau. AJK pun kena tipu. AJK pun macam tu. Makan apa satu talam macam tu. Yang disuruh Nabi adalah ikut aku, ikut Nabi, bukan ikut orang Arab. Orang Arab sekok kambing 8 orang. Kita sekok kambing 50 orang. Orang Arab sekok unta tu dia 30 orang pusing habis pun. Kan? Dah, kita bukan disuruh ikut orang Arab, tapi ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut Nabi. Nabi pula dia makan. Pertama Nabi kata, makanlah kamu dengan beberapa suapan sekedar menegakkan tulang belakangmu. Ni makan apa sampai bertalam-talam? Sehingga kata Nabi, kalau itu belum mencukupi, makanlah kamu. Ini adalah ada dalam kitab Sahih Muslim. Makanlah kamu dengan meletakkan makanan sepertiga dalam perutmu, sepertiga perutmu diisi dengan minuman, sepertiga lagi diisi dengan pernafasan. Itu yang diajar oleh Nabi. Ni kita tu dia nasi Arab, mombong macam ni. Cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut. Gitu. Satu talam sampai 300 lebih. Lah ni duk viral kan. Nak berapa? Talam 600, satu talam 400. Ini benda yang tak betul sebenarnya. Benda yang melampaui batas. Dia main pula lagi satu peringkat. Ada restoran steamboat. Kan, restoran steamboat. Pi bayar, lepas tu pi ambil sendiri, masak sendiri. Baik buat di rumah. Apa bodoh kita ni? Iya, baik buat di rumah ni. Pi lah kutik. Masing-masing atas meja ada dapur kan. Meleleh-leleh ni. Baik suruh bini kita masak di rumah.
tu melampau. Lagi teruk lah ni. Shell out. Udah macam lembu makan. Mereka main tapuk pula pakai skop tu. Manusia lah. Teruk. So, dulu makanan kan elok kan. Terhidang satu. Kemal. Dah dia main tapuk ni. Gitu. Teruk. Memang teruk. Tapi kita tak mau fikir. Apa orang buat kita ikut. Apa orang buat kita ikut. Kita tak mau didik diri kita. Dan nikmatilah wa ilaihin nusyur. Ketahuilah kamu bakal akan kembali kepada Allah. Dan gunakan nikmat itu dengan cara yang lebih sempurna untuk bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita pagi ni apa? Manfaatlah sakit-baki usia kita, berubah ke arah menjadi lebih baik. Paling tidak kita berubah menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Kita tak mau jadi golongan. Itu golongan yang berjaya. Golongan yang berjaya adalah golongan yang hari ini lebih baik daripada semalam. Golongan yang rugi adalah golongan yang hari ini sama seperti semalam. Rugi. Orang lain tambah aman, hang umur macam tu kau. Golongan yang terpedaya adalah golongan yang hari ini lebih buruk daripada semalam. Umur 40 masuk gegar vegan. Umur 40, 45 di lembah sungai nan indah tu. Ingatkan umur 60 nak main surau Ibnu Sina. Masuk pula kilauan mas. Otai masih berdosa. Ya. Dalam duk gaul tu pegang mikrofon. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Dia tu lupa. Dia tu tinggal seminggu nak kena tanam. Dia duk kira tanam selasih. Ya. Kita lah. Kita mengaji insya-Allah. Maka kita orang lelaki bentuk diri, bentuk ahli keluarga. Orang perempuan, salah satu daripada sifat wanita salihah yang disebut oleh Nabi adalah wanita yang memudahkan urusan akhirat suamimu. Ni suami ni duduk main masjid kan ya, awak duduk di rumah gosok baju siap-siap. Bang, baju dah siap. Serba hijau, handsome. Orang akan tanya, ni laki siapa lah ni? Ya, ni kalau main-main seledekeh pakai baju pagoda. Betul. Orang tanya, ni bini dia siapa ni, pemalas main macam ni? Esok main serba biru, besok main serba grey. Kan kemat, mudahkan urusan. Ini kan suami kita, sayang, kain pelikat mana kain pelikat, cari sendiri ya. Oh, itu tak boleh. Jadi pemudah cara insya-Allah. Nah, baik. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. 7.30. Memang saya cadang nak berhenti pun pada waktu ni lah. Baik, 1-2 soalan sebelum saya tutup insya-Allah kalau ada. Tak apa, kalau rasa nak tanya je. Walaupun kadang-kadang kita tanya tu rasa macam, Ustaz, saya nak tanya serba salah, rasa macam bodoh. Tak apa, kita memang bodoh pun. Lepas tanya cerdik je kita. Tapi kalau kita tak tanya, bodoh sampai bila-bila. Cukup. Kan? InsyaAllah. Nah, moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik, minta izin kepada Tuan Pengurusi. Selalunya lepas ceramah ni saya war-warkan sikit derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Kan? Ada orang kata, Ustaz, kalau kami derma ni untuk apa? Baik, kami pertama sekali untuk kos operasi kami lah 1 bulan lebih kurang RM50,000. Tapi Alhamdulillah dalam tempoh 11 tahun ni anak-anak tak pernah tak makan. Kemarin ada orang derma nasi Arab. Seorang setiap dia bagi 60 kotak besar-besar. Anak-anak makan sampai muntah. Ayam dia tu tight sambung dengan drumstick tu. Anak-anak ambil gambar dia main macam ni. Tu. Bab makan, bab rezeki tak payah risau. Saya rasa saya kot tak mampu. Sepanjang 11 tahun pendapatan saya 60% untuk sekolah tahfiz, 40% saya uruskan keluarga saya. Dan Alhamdulillah. Tapi lagi 40% dalam tahfiz siapa ni? Tuan-tuan puan-puan lah. Satu Malaysia saya pusing ada aja. InsyaAllah. Jadi cuma untuk sekali ini lebih khusus.
Sebab kami nak pasang projector LCD. Projector LCD 2 biji. Satu di pondok solat kami, warna kapet tu sama macam ni juga. Satu lagi di pondok pengajian kami. Ada 2 unit dan harga dia plus minus 10,000. Lebih kurang lah beberapa quotation yang mereka bagi. Ada 9,000 lebih, ada P10,000 lebih. So kita kata 10,000. Kutipan sampai malam tadi 4,300 lebih kurang macam tu. Ada baki lagi 5,700. Kan? Daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni, saya rasa selesai 5,700 tu. Tambah-tambah pengurusi. Handsome lah, dah macam Syarukan kan. Jadi apa salahnya? Jadi insya-Allah kalau siapa nak bagi cash, saya tak bawa tabung, nanti boleh jumpa saya. Dan siapa kalau nak guna apa nama ni, nanti Ustaz Arifin akan share poster, ada QR code apa sebagainya tu. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami melakukan amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengubah diri ke arah kebaikan ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan Ustaz Imran, dan saya ingat banyak ilmu yang kita boleh pada pagi ini.